Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini aku berada di Raya Kuman, Berpahang. Di balik bercuti sempena Hari Raya Kurban, dan aku juga mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang menyambutnya. Kapal kabur sini, geng. Memang cantik. Okay, kawasan ni pun kabus. Maklumlah sini adalah kawasan Gunung Ganang. Di depan sana, kalau kita terus lagi, ada kawasan Bukit Pasir Gunung, di nama Bukit Pasir. Itu ada tempat riadah, tempat ada terjun. Okay. Sikit aku nak cakap pagi ni. Hari ni aku rakam menggunakan smartphone aku dan dibantu oleh DJI Osmo Mobile 7. Buat bodoh lah. Nak tengok juga pagi ni macam mana. Dah 1 kilometer. Nak tengok juga macam mana kesanan stabilizer dia. Bila menggunakan gimbal DJI Osmo. Okay geng, ni Dewan Serbaguna Perda Kumai. Depan ni depan ni pejabat. Sini padang orang ramai lah, padang bola. Depan sana tu, okey nampak bukit tetangga, juga bukit tu ada jeram, ada terjun. Dulu masa sebelum kahwin dengan orang sini, memang selalu ke sana mancing, mandi. Sekarang dah jarang lah. Nanti insyaAllah ada masa tunjukkan tempat tu. Okey geng, gimbal yang aku guna ni DJI Osmo Mobile 7 kan lah the latest, dikeluarkan beberapa tahun lepas, dan sebenarnya dikeluarkan saing-saingnya adalah DJI Osmo Mobile 7P. P ni dia ada special sikit lah, dari sensor untuk detect pergerakan. Okay. Dan ada statistik ni pun boleh ada teleskopik, dan ada lagi lah beberapa harga ni pun tak sama. Jadi sekarang ni pun tak salah aku dah ada yang 8, series yang ke-8 punya. Jadi yang 7 ni harga pun dah drop. Jadi perlu kesempatan untuk belilah di DJI Official Store di TikTok. Okey geng, sekarang dah sampai ke kawasan perumahan petugas-petugas ya, di tangan Raya Kumai. Ini jalan ke blok 12. Kita terus lagi ke depan. Okey, sekarang aku nak tunjuk. Ini adalah lorong berjalan nak ke Rindu Rekreasi Bukit Bertangga. Jadi kurang 1.8 km lagi di dalam. Ini tempat ni memang tempat aktiviti, tempat permainan, tempat orang berkelah. Okay. Boleh hiking dan ada air terjun, air jeram. Okay. 1.8 km ke dalam, tapi aku tak masuk lagi. Sebab kawasan nak ke dalam tu memang melalui hutan. Jadi next time kalau aku naik kenderaan ataupun naik motor, boleh lalu ke dalam tu. Ini tunjuk Jom kita teruskan pelarian. Sampai sini sudah 2 kilo geng.
2 kilo pace yang aku ambil pace 11. Banyak berjalan. Dah kita santai, sambil hidup udara nyaman kita dah kumai. Aku nak buat lagi. Baik. Ni kita masih lalu lagi di kawasan rumah kaki tangan tapi banyak tempat, banyak rumah yang tak berpenghuni. Geng, sekarang ni kita di blok 11. Okey, terus ke depan. Kita nampaknya kat kabus pada pagi ni memang nyaman betul beriadah pagi-pagi di Felda Kumai ni. Sekolah Agama Rakyat Felda Kumai. Ni masjid Felda Kumai. Assalamualaikum. Tak ada lah. Rekod je. Okey geng, ini jalan utama keluar masuk ke Felda ni. Satu jalan ada satu jalan kawasan tanam kuburan sana. Itu aku mesti jalan lalu situ sebab dia boleh tembus ke Felda sebelah sana. Felda turun tentulah gitu. Okey, depan ni nanti ada satu simpang ke kanan, itu boleh pergi ke 7, 8. Kita akan lalu situ nanti. Hari kita santai-santai geng lari sikit, tapi aku banyak jalan kaki ni. Saya nak test gimbal ni jika tidak akan ada kegaran buat ke tidak masa lari. Jadi kita santai-santai je lah hari sambil menikmati suasana pagi yang indah di Felda Kumai. Okey, yang kita sekarang berada di blok 1. Blok 1, kita lalu blok 1, kita masuk ke blok 7 depan ni. Padat-padat rumah kat sini. Okey geng, ini jalan ke blok 3. Dan di sini dulu aku dipahamkan ada gelanggang silat tapak gelanggang silat. Sekarang dah tak buat lagi. Mungkin sekarang dah buat store kot. Ni rumah asal mereka. Okey, itu satu lagi rumah mana mengakarkan bentuk asal rumah Felda yang lama. Wah, ramai juga orang jalan kaki di swap beriadah pagi ni Ini ada satu tim lagi. Dah pukul 7.40 tapi masih tetap berkabut lagi. Nampak? Tebal. Rasa macam tak nak balik rumah dulu lah. Nak teruskan ronda-ronda dalam kabus pula. Blok 5. Jalan blok 5. Dia terus ke masjid yang kita lalu tadi. Sekolah Kebangsaan Felda Kumai. Wah, cantik betul pemandangan pagi ni geng. Dengan matahari yang bersinar diliputi oleh kabus. Memang cantik-cantik. Okey, ni quarters guru quarter guru sekolah
kebangsaan Kedah Kumai tadi. Wah, banyak wah, lebih sayangnya. Sekar Bila balik ke? Mana? Balik Bukit Jalil. Alright. Bos. Weh macam ni tu. Buat gulai lah. Gulai kalau ada daging apa? Teruan kan? Dia tebal. Ni pedok ni macam mana ada itu? Dah tak ada rezeki lah, rezeki lah. Lagi sebulan lagi tu. Bulan ni. Bulan ni Bulan ni sambung bulan dah. Yelah, bulan 6 tu. Okey je Okey. Gerak tu. Okey geng. Dah 5 kilo. Kita balik ke rumah lah. Cukup lah tu. Dia pusing Kedah Kumai pagi ni. Matahari pun dah tegak. Okey. Jom. Kita pulang. Along. Mana? Okey geng, sampai sini dulu video aku pada kali ini. Jangan lupa komen, like, subscribe dan tekan loceng untuk mengikuti video-video yang akan datang. Sehingga jumpa lagi geng. Kakak ucapkan selamat berjaya dan majulah sukan untuk negara. Bye bye.